Nampak macam sur aja. Dekat mana nasi kandar ni? Nak tahu dekat mana? Sini tempatnya. Restoran Nasi Kandar Cuba Rasa. Selepas raya hari tu, belum lagi aku berkena nasi kandar ni. Jadinya aku turun ke Eco Majestic ni, terus ke restoran Nasi Kandar Cuba Rasa. Korang tengoklah sendiri tu berbagai aneka lauk ada. Selain daripada ayam dan daging, ketam, udang, sotong dan berbagai lagi jenis lauk. Nak rasa kelainan, ambil ayam cili padi pedas ni Korang boleh datang bila-bila masa sahaja sebab restoran ni 24 jam, geng. Korang nak datang pagi ke, petang, malam, tengah malam pun boleh. Hari ni aku ambil lauk yang tak heavy sangatlah. Ayam goreng dan juga sayur kobis. Wife aku pula ambil sambal sotong, hati ayam goreng dan juga bendi. Untuk harga pula dekat sini standard restoran nasi kandar lah, geng. Jadinya jomlah kita tengok lauk yang kita orang ambil tu Kuah sedang-sedang aja, tak nak banjir sangat. Sotong yang bersaiz macam gini okey lah, tak ada besar sangat. Untuk suapan pertama memang rasa dia cukup sur. Tapi rasanya tak boleh lah buat aku macam rasa wow. Bagi aku rasanya ni macam restoran nasi kandar biasa aja. Yang nak mencuba tu apa tunggu lagi, geng? Boleh try!